Part 3 di Bali. Okey, pelabuhan kita nak naik. Pelabuhan Sanur. Nak naik apa? Nak naik bot. Kalau Bot pergi ke Nusa Penida. Pukul 8 pagi sudah kami tunggu di sini di Pelabuhan Sanur. Kami menaiki bot yang berjumlah agak ramai jugalah dalam bot ni. Dan tempoh perjalanan daripada Pelabuhan Sanur ke Nusa Penida memakan masa sepanjang 45 minit. Okey, kita nak menuju ke sana. So Nusa Penida ni dia mau cerita dia. Nanti aku cerita. Okey, adik ni yang akan bawa kami ke pantai-pantai yang cantik. Pantai-pantainya Pantai Beach dan juga Pantai Kelingking. Yang sebenarnya Nusa Penida ni dia ada sejarah legenda tersendiri. Ni aku nak cerita ni. Dekat dalam Bali ni diorang ada tradisi nyepi. Tradisi nyepi ni diorang akan berpuasa sehari dan takkan keluar rumah. Ni disebabkan dia ada satu kisahnya, legenda yang mana ada raja terakhir Bali pada masa tu, pemimpin dia mengamalkan ilmu hitam. And pemimpin dia menyihir semua penduduk Bali. Sebab tu dia ada raya nyepi. Yang mana dia orang takkan keluar rumah. Itulah kisahnya. Dan pemimpin tu dihantar ke Nusa Penida. Sepanjang laluan di sini kita akan nampak jagung. Kat sini mereka penduduk-penduduk sini menanam jagung matang. Yang mana akan dieksport ke luar negara. And jagung-jagung ni dia ditanam di tepi rumah dan juga di tepi bukit bukau. Memang sangat banyak. Sampai sudah kami di Pantai Diamond ni. Dia punya keindahan, Masya Allah. Kita boleh nampak ya. Itu dia punya diamond. Sebab tu nama dia Pantai Diamond. Dekat sini pot-pot and spot dia kebanyakan ejen je tahu tempat yang cantik untuk ditangkap. So jom kita menikmati.
Okey, sekarang kita berada di Kelingking Bridge.